Okey gang, selamat pagi Selamat pagi. Okey, ni aku ada Azora Turbo breakdown breakdown. Dia ingat bateri. Dia ingat bateri tapi bukan bateri Kereta boleh crank Kereta boleh crank tapi dia jadi macam gelus compress Dia jadi macam timing belt putus tu. Tapi bukan masalah daripada timing belt Ni bar bar dia lekat part-part lekat. Jadi aku kena buka ni 1 2 3 part. Aku kena buka pelak. Aku kena top minyak dalam. Aku akan crank sampai hidup kena paksa dia sampai hidup Okey, dia sekarang ni dia jadi gini kunci pula. Okey, ni sinteng dia sekarang ni dengar bunyi ni masalah bar je lekat jangan akak head banyak aku tengok pemain akak head benda ni sepatutnya tak perlu akak head pun dia kena paksa je, paksa hidup je. Okey, nanti aku buka dulu pelak apa semua. Lepas tu aku top minyak, aku buat video pula Okey, ni aku dah buka dah pelak aku dah buka dah part-part pelak kena buka lepas tu ni oil can cuar sikit dalam. Wah, banyak sikit tak apa. Okey. Okey, lepas aku top minyak, aku masuk balik pelak, lepas tu aku paksa start Tapi bateri kena make sure gagah Okey, aku akan power bank dulu. Lepas tu baru aku akan paksa dia hidup. Dia akan hidup. Okey, aku dah pasang belakang dah Okey, ni aku jumper dulu. Okey, lepas tu start je. Start sampai hidup. Paksa hidup Paksa hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. On off dulu. Memang susah Memang makan masa sikit nak kehidup benda ni dengar bunyi cranking pun lain sikit Okey. Relax Okey, relax dulu. Buat sikit-sikit hidup jangan lepas pergi pedal. Okey, exhaust memang akan berasak tu normal sebab kita letak lens dalam lubang pelak nampak hidup je kan tak perlu jangan akak head. Ni ada setengah tu aku tengok ada dalam video tu sampai kompres part-part tak ada, dia rela akak head benda tu je sebenarnya yang problem bar tu lekat. Take note belaka jangan lepas lagi, main dulu. Lepas tu bagi dia idle dulu dalam seminit 2 baru mati enjin. Ni aku lepas dah minyak beres hidup exhaust memang berasak sikit alhamdulillah Okey, lepas tu aku akan bawa pergi back lepas tu owner ada suruh aku buat DV dengan pedal respon pula. Jadi untuk episod ni selesai kereta breakdown Azora ingat Okey, terima belaka terima